Kita nak test ride juga dua model ni, RT3 dan ES250i. Ni RT3 memang besar, panjang, menggunakan enjin DNA Delin. Start. Bismillah. Yeah. 51,800 mileage dia ada. Mau turun 50 kan, ikat mestilah ada, kuat. Kita try masuk jalan. Sedap. Seat dia panjang, luas, sedap duduk. Alien pun senyum lah duduk dengan motor ni. Kita nak betul bawah. Belap kan, pusingan. Confident lah, tapi dia bergantung pada tayar juga. Kalau tayar tak kualiti, skuter ni bahaya. Skuter ni selain bel yang bagus, kena beli tayar yang bagus. Kita try tarik. Ratus. Dah beli motor? Tekan dia bagi hijau. Oh. Tak, awak kena tekan dekat kunci ni. Tak mana nak buat video. Tak, awak kena tekan kunci. Tekan lock. Bagi nyala. Ya? Ha. Tak mana. Okay. Baik. Seat. Bismillah. Oh, ni ringan sikit. Capacity engine sama. Cuma dia punya piston lah tak sebesar RT3. Tapi memang menimbul motor ni, ringan. 147 kilo. Pick up ni sekali. Tapi dia macam mengaum sikit lah. Banding RT3 dia macam pergi sport ni kan, sebab mungkin body besar sedap. Dia pun saya nak kena tambah windscreen extra. Tutup lagi. Dia tak potong angin. Tapi nak capai 0-100 senang lah, senang. Macam top speed RT3 saya pernah try sampai 16. Kalau top speed ES ni saya pernah sampai 138, 14 dah. Tapi dia memang ada goyang sikit lah ES 250i ni, sebab body kecil kan, body dia nipis, halus. Tapi dalam bandar champion lah. Try, tarik 100, 20, 60, 70. Terangkat helmet. Memang windscreen ni saya kena tambah extra satu, sebab dia kedudukan duduk dia tinggi kan. Terangkat helmet. Best. Duduk best lah. Tapi mempunyai purpose yang berbeza lah.
Kalau RT3 dia lebih kepada mesra pilihan, bawa berdua kerana saiznya panjang, seating dia pun sedap kan. Cuma dia punya disadvantage dia berat lah. Kalau ini dia lebih ringan, nimble, tapi kena korbankan lah kalau ride dua orang, orang belakang dia sempit. Dan kena modifikasi dekat gearbox untuk naikkan jadi 300cc punya gearbox supaya RPM lebih rendah pada kelaju tinggi. Dan absorber ori ni kena tukar lah supaya dia lebih sedap bawa. Saiz tayar pun dah beza lah. Ini 13, yang ni 15. Jadi saiz tayar ni akan memberi kesan langsung lah tentang kesedapan dalam. Tapi berbaloi lah dengan harganya. Kalau ini baru dalam 13 lebih, ini sekitar 16 ke 17 ribu. Itulah beza dia. Dan jangan lupa DNA engine pun berbeza. Ini adalah daripada Piaggio. DNA Piaggio ini adalah daripada DNA Delim. Wow, panas. Melaka panas.